macam mana Abah Jubah handle SOP bila customer Abah Jubah datang ke bengkel untuk buat checking kereta diorang. Hari ni Abah Jubah tunjuk kat korang macam mana assistant manager Abah Jubah handle kereta customer dan update kereta customer apa kerosakan dia. Izora kat belakang ni datang ke bengkel Abah Jubah, dia komplain yang temperature dia selalu naik, selalu tinggi. Jadi datang ke bengkel dan minta tim Abah Jubah untuk cek. Selalunya apa yang asisten Abah Jubah akan buat adalah dia akan buat rakaman video untuk terangkan dekat owner apa permasalahan sebenar kereta dia. Jom kita tengok macam mana asisten manager Abah Jubah buat video tu. Assalamualaikum Cik. Ini kenderaan Cik yang saya sedang lakukan pemeriksaan. Ini adalah pemeriksaan awal untuk yang aduan yang Cik ajukan pada saya tu. Jadi kat sini saya ada dapati pada pemeriksaan radiator yang bahagian pertama ni memang sangat teruklah keadaan radiator ni. Cik boleh lihat sendiri keadaan air dia yang sangat berkarat. Jadi ini ada memungkinkan masalah pada radiator dan sistem air yang lain, contoh thermostat, water pump. Dan ada part-part lain yang perlu ditukar. Jadi sekian makluman saya dan saya akan teruskan pemeriksaan pada kenderaan ini. Harap maklum Cik. So, korang semua dah tengok macam inilah cara asisten Abah Jubah berurusan dengan semua customer Abah Jubah. Bila owner faham dan jelas, barulah Abah Jubah akan keluarkan satu sebuah harga dan bagi quotation tu kepada owner kereta. Dan jika owner bersetuju untuk meneruskan perbaikan, barulah Abah Jubah akan bagi masa yang sesuai ataupun mungkin kereta ni kita orang terus repair saja. Semoga korang dapat video yang bermanfaat macam biasa. Yang tak tahu dan tak ada workshop nak hantar kereta korang untuk repair kereta macam kita belakang ni, korang boleh datang ke bengkel Abah Jubah, pakar tuntutan insurans kemalangan anda. Jumpa kat next video. Assalamualaikum.